So tujuan saya buat video ni sebagai reminder lah. Jadi exam matematik tak lama lagi, betul tak? Dan matematik tu pada minggu kedua tak silap saya. Yelah 1 Disember, betul kan? Jadi lepas paper sejarah, korang ada macam Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Korang ada 4 hari lah untuk fokus gila baby untuk paper maths dan pendidikan Islam. So ambillah peluang itu untuk ulang kaji. Kemudian cubalah buat lagi 2 atau 3 paper lah. Buat paper 1, paper 2, especially paper 2 lah. Kalau ada soalan yang korang tak boleh buat, lah korang tanya dekat WhatsApp group, ataupun tanya kawan yang expert, ataupun PM cikgu terus. So kalau diorang ada masa, diorang tolong. Kalau nak mudah, post je lah dekat group kan. Sebab biasanya akan ada orang tolong. Macam kat Telegram kan ada ribu-ribuan peserta kan. Tanyalah kat situ, nanti ada orang reply lah. Okay, selain daripada itu, ni message kepada student yang fail untuk trial maths lah, ataupun yang tak berapa power dalam subjek matematik. Korang jangan putus asa lah. Buat yang terbaik. Boleh jadi benchmark turun. Maksudnya boleh jadi 30 ke bawah baru fail, ataupun boleh jadi 25 ke bawah baru fail. Jadi korang buat je yang terbaik. Jangan sibuk sangat lah pasal markah tu. Korang just cuba dapatkan sebanyak markah yang boleh. Saya takut kalau korang start kira kan, alamak, aku rasa aku dapat 39 lah, alamak fail lah. Tak. Itu jangan fikir macam tu. Awak just kumpul sebanyak markah yang boleh. Dan kedua, korang cuba cari buku ataupun PDF yang macam cheat code lah, macam summary untuk setiap bab. Dia dalam buku tu ataupun PDF tu, dia dah bagilah nota-nota penting yang korang patut tahu ataupun ingat. Cari yang berwarna lah, berwarna dan bergambar. Senang sikit nak ulang kaji. Kalau banyak sangat tulisan, takut nanti korang macam tak ada motivasi nak belajar. Dan last sekali ialah, kalau awak dah putus asa sangat, at least awak buat paper 2 lah. Cuba tengok SPM paper 2 yang tahun lepas, ataupun SPM matematik sebelum ni kan. Cuba tengok paper 2 dia macam mana.